Bila menyusahkan, memang kena pau lah. Ya. Sudah sampai. Semua tak pergi location lagi tu. Janji pukul 1. Sekarang berapa? 12.29. Setengah jam awal. Tu dah tahu kan? Janji tu kena awal. Kena tepati masa ataupun awal lagi bagus. Senang. Kalau pagi jap WhatsApp customer kat mana location tepat dia. Semua dah bagi location. Tak perasan tak. Masuk dalam. Waktu je betul. Call tak angkat pula. Aku jauh. Tak janji pukul 1. Sekarang dah 12.45. Dah panas. Dah sebagai orang. Cari pot dulu. Jom. Panas Itulah. Nampak je ni. Cari pot tadi. Dari mana? Datang dari mana? Singapura ni. Singapura. Jauh juga. Nak pergi Gajang pula ni. Kita tengok tak respon langsung dia. Call tak angkat semua. Biasa. Rumah dia kat mana? Di atas tu kan? Kat sini ya. Tahu kat atas tu tapi tak tahu mana lah. Saya dah pergi dah tadi. Tak ada pun horn apa semua. Jenis, kalau tak kita WhatsApp pun memang lambat dia reply. Ya. Kenal kan dia? Tak kenal, hari tu je kenal. Oh. Itu Sebab dia up status kata Ya. apa nak jual motor kan adik saudara kata, lepas tu terus cop nak. Cik, macam beli ayam kat pasar. Kalau tak ada respon ni aduh. Pisang pula. Mula pisang menunggu dia. Nasib balik. Payah Kalau dah. dua-dua kerja busy. Hari esok dah kerja. Dah lah kita orang kat Banting. Oh ya ke? Tu yang kejap-kejap lah lari lah sini kejap. Dah bayar apa-apa ke dia? Belum. Dah habis bayar dah motor tu. Oh dah habis bayar. Habis bayar. Dia kena nama. Sebab kononnya nak bayar separuh-separuh lah dulu kan. Cakap takut juga kan budak ni lari ke apa. Tapi dia dah memang dia kata dia duduk atas tu. Tak lari ke mana kau tak dia aku cari je. Kalau dia pun dah kawan lama kot dengan saudara. Macam dia je lah. Yalah, faham. Itulah Dia call tak kalau angkat. buat sendiri, dia kata dia dah berapa kali pergi JPJ, susah nak dapat appointment. Dia kena appointment kan? Tak, dia pergi tak Dia dapat nombor. nombor. Nombor habis. Oh, nombor giliran tu habis. Nombor giliran. Macam ni lah. Pagi pun habis juga. Pagi. Tengok lah. Kalau betul-betul awal insyaAllah dapat. Tengok berapa awal lah. Dia kata dah 2 hari dah pergi. Setakat 10-11 datang memang Bulan habis lah. Oh. Dia pukul 8, 7.30 kena pacak tu lah. Jadinya macam mana ni? Itulah masalah Kita ni. tersidai macam ni. Dia nak buat ni owner dulu Dia kena tampilin dia dulu. Owner dulu baru yang Dia ada tunjuk gambar gerak nak? tak ada. Kita orang senyap je. Lepas dah bayar dah cerita akak diam, dia pun diam. Itu je. Berapa dia jual? 2,000. Motor apa? Jangan tanya. Tak tahu bayar. Awak sorry lah, kenapa bayar awal siap-siap kan? Tak, memang nama. mula memang dah fikir bayar separuh-separuh lah. Tapi dia macam dia sidai kita sidai dia. Alah, aku malas nak fikir lah, aku bayar je lah. Kau lah takkan tidur ni. Tak bangun-bangun kan? Tak buat telefon ke, tinggal ke. Saya dohon depan rumah dia tadi tu. Tak ada kat respon. Motor tak nampak motornya. Tak pasti ada motor sebiji tapi tak tahu lah motor apa dah tak pasal. Motor dia warna kuning-kuning hijau macam tu. Oh, tu tak pasal. Oh ni, hitam ke? Ada satu hitam tapi tak pasti motor apa.
Mak saya berapa 12.30 dah sampai di pintu gerbang. Oh. Oh. Dia ada berjanji dengan orang kan. Yalah. Awal lah. Call WhatsApp semua cakap dah sampai, tak nak kacau lagi. Dah dekat call banyak kali tak angkat. Ai pelik ni. Tahu lah. Nak sangka baik tu sangka dah. Yalah. Ada kan. Kalau lambat sikit tu datang motor ke tengah bawa keluar motor ke apa ni. Ni Ya. lama sangat. Buat pukul 1 lah. Pukul 1 saya mula serius lah. Dia tengok. Akak Telefon dah dia. try call dapat? Tak dapat, tak telefon dia, telefon ada saudara tu dia cakap ajak saya telefon sebab takut dia dekat rumah UK. Patutlah gegar sini tak ada orang. Tak, dia masalah janji pukul 1. Ni sekarang dah pukul. Itulah kan. Patutnya respon lah. Saya lewat sikit ke. Okey. Bagi tahu. Kita tahu tu okey lah. Nak masuk nama akak ke? Motor tu? Nama dia lah. Apa-apa senang dia Nah, yang urusan. malas. Tapi itulah. Ni lagi 4 minit tak ada ni saya gerak kan. Itulah. Itulah. Pun ada urusan lain lagi. Kita pun ada urusan. Masing-masing ada urusan. Kita kan. sidai kita duduk kat sini. Tak ada respon langsung ni. Kalau beritahu lambat kita pun okeylah adjust masa delay ke postpone bila. Ya. Kadang-kadang WhatsApp dia pun daripada pagi, malam tak pun esok tu dia baru baca. Dia dah mudah urusan orang kan. Tak payah kan. Settle 5 minit 10 minit kan. Sebab dia dah memang dah tahu dah selok-belok tu kan. Kita pun Masa ada tak ada. mesin thumbprint semua. Thumbprint kan, KIC semua. Buat kat sini je pun boleh. Ya, Settle dah. ada dia punya apps lah bukan? Aduh lah. Ada laptop Tak ada pinjam, potong jari dia kejap. Aduh lah. Dia tak lepas dia, tak lupa, tak boleh. tak lepas boleh. dia. Warna pun kena thumbprint dia dulu. Apa warna dulu? Aduh lah. Akak ada, abang ada check tak? Ha? Nama motor geran ke, nama dia ke apa ke? Akak dah habis settle. Oh, semalam nak fikir dah. Tak boleh. Dia lagi relax je. Dia kenal ke, tak kenal ke, kawan ke, jangan percayalah sekarang ni. Sebab apa? Orang kalau dapat duit, kita bukan nak sangka buruk ni. Yalah. Ni sebab oleh kena macam ni kita dah mula dah menjangka buruk ni kan. Ya. Tahu lah kalau boleh 1 sen punya bayar ataupun kalau booking pun 50 lah. Kan. Lepas tu dah thumbprint. Bayar tu 500 kot. Dah thumbprint tukar nama bayar habis. Bukan 500, 1,500. Aduh. Lepas tu dia dah bawa bawa pergi bengkel semua dah berapa, cakap dia tambah 300. Jadi 23 lah. Kata, okey lah bayar terus lah, aku malah fikir. Akak ni jenis malas nak berhutang. Yalah betul lah. Tapi tak fikir pula. Tengok. Tak dapat lagi. Tengok dia balas. 2 minit baru dia balas. Dia dah balas dah. Ya Allah, Dah hidup sorry dah? bos. Kau punya sorry kau tunggu je lagi. Kita panggil motor mana? Dia ambil belum? Kat dia tempat dia Kat tu. Oh kat dia lah. Hari tu dia ingatkan dah bayar settle semua, dia hantar kat sini. Kat rumah dia juga. Tak payah pakai lah. Dia datang, dia baru balas. Saya kata saya kena bayar, saya minta dia bayar lebih. Dah masa kita tak bekerja. kira. Akak faham. Orang yang boleh faham, dia faham. Kalau orang yang tak nak faham, orang payah. Yalah. Baru boleh sampai ke apa bos? Saya nak setting masa ni sebab saya nak pergi Kajang ni. Hai ya Allah Akbar. Nak ke Assalamualaikum. Lena. Minta maaf bila tu lah. Ya, Lena. Patut kau bagi kali tak angkat. Dengan bengkel. Oh, anak ni. Terus tadi lah. Dua tu. Bis. Sejam lah. Sejam tunggu. Boleh lah bang, kerja nak dia. Ha? Terus lah. Boleh lah. Betul. Tidur ke apa ke kan. Tidur lewat ni. Saya pesan dah malam kat member tu kejut. Tak kejut. Tengok sebelah dia dah tak ada. Orang asam betul. Minta maaf banyak. Okey, baik. Boleh. Terima kasih. Saya Roger. Okey.
Alhamdulillah settle. Apa nama, nak marah tak ready itulah. Kadang itu emosi memang kena kontrol. Itulah. Budaknya baik, ownernya baik. Minta maaf kan. Aku power yang lebih. Dia bayar. Tak apalah, pejam mata kan. Dia tahu kesilapan dia kena bayar lebih lah. Tapi apapun terima kasih lah. Tak tahulah aku nak upload tak video ni kan. Mungkin aku upload tapi tak tunjuk muka lah. Penting selesai, InsyaAllah. Kerana ni memang pemudah cara. Tapi bila kita dah mudah, aduh, customer pula menyusahkan. Bila menyusahkan, memang kena pau lah. Terus tadi aku pau lebih 100. Kan, dengan panasnya dengan ni, aduh. Dengan appointment kat Kajang tu aku kena postpone lambat sikit. Nasib baik okey, alhamdulillah lah. Allah mudahkan kat situ. So nak pergi Kajang pula, Apin owner motor. Let's go, jumpa lagi.